Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Cole Palmer cemerlang, Xabi Alonso buka langkah kanan tundukkan Fulham 3-2. Pengendali baru Chelsea iaitu Xabi Alonso memulakan era Liga Perdana Inggeris dengan cemerlang selepas pasukannya menewaskan Fulham 3-2 dalam perlawanan derby Barat London yang sengit di Craven Cottage. Pelawat memulakan perlawanan dengan pantas apabila João Pedro menjaringkan gol pembukaan seawal minit pertama. Walaupun Josh King sempat menyamakan kedudukan untuk tuan rumah, tendangan Morgan Rogers sebelum separuh masa pertama tamat dan jaringan tenang Cole Palmer pada babak kedua meletakkan Chelsea selesa mendahului. Meskipun Gonzalo Garcia merapatkan jurang buat skuad kendalan Alvaro Arbeloa, Blues kekal disiplin mempertahankan kelebihan untuk merangkul 3 mata penuh di gelanggang lawan. Roma belasah Fiorentina 4-0, Donyell Malen meledak hat-trick cemerlang. Kelab Roma memulakan kempen saingan Serie A musim ini dengan langkah penuh bergaya apabila merakamkan kemenangan selesa 4-0 ke atas Fiorentina di Stadio Olimpico. Di bawah kendalan pengurus Gian Piero Gasperini, perlawanan menyaksikan persembahan memuka penyerang Donyell Malen yang menyempurnakan hat-trick sulungnya selepas menerima 3 hantaran berkesan daripada Paulo Dybala. Malen membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum menambah 2 lagi gol pada babak kedua untuk memastikan cekaman penuh tuan rumah. Nicolo Pisili kemudiannya melengkapkan malam gemilang Roma dengan meledak gol keempat menjelang minit akhir perlawanan. Kejayaan besar ini bukan sahaja meneruskan rekod cemerlang tanpa tewas di gelanggang sendiri, malah menterjemahkan permulaan ideal buat Gallo Rossi dalam memburu kelompok atas tahta Liga. AC Milan intip Ruben Dias dari Manchester City. Kelab gegasi Serie A iaitu AC Milan dikabarkan muncul sebagai pasukan kejutan dalam pemburuan pertahanan tengah Manchester City, Ruben Dias, menjelang penutupan rasmi jendela perpindahan musim panas ini. Berdasarkan laporan eksklusif daripada akhbar sukan Itali Gazzetta dello Sport, pemain pertahanan antarabangsa Portugal itu telah dikenal pasti sebagai sasaran utama bagi pihak pengurusan Rossoneri memperkukuhkan benteng pertahanan mereka di saat-saat akhir. Walaupun perpindahan ini dijangka berdepan lalang sukar memandangkan status penting Dias di Stadium Etihad, usaha agresif Milan membuktikan kesungguhan mereka untuk membawa masuk bintang bertaraf dunia bagi menghadapi cabaran musim baharu. Aston Villa mula intip Rafael Leao. AC Milan letak tanda harga 50 juta euro. Kelab Liga Perdana Inggeris iaitu Aston Villa dikabarkan telah mengadakan perbincangan awal secara lisan bersama AC Milan bagi meneroka potensi perpindahan penyerang sayap sensasi Rafael Leao. Berdasarkan laporan daripada wartawan terkenal Matteo Moretto, pemain antarabangsa Portugal itu terbuka untuk mencuba nasib dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Walaupun pihak Villa masih belum mengemukakan tawaran rasmi, pihak pengurusan Milan dilaporkan meletakkan tanda harga sekitar 50 sehingga 60 juta euro termasuk bonus bagi mana-mana kelab yang serius memburu hikmatnya. Sementara itu, kelab Turki Galatasaray turut dikabarkan kekal aktif memantau perkembangan pemain tersebut menjelang penghujung jendela perpindahan. Luciano Spalletti tegaskan Kenan Yildiz kekal di Juventus. Pengendali Juventus iaitu Luciano Spalletti mengeluarkan amaran keras kepada pasukan Arsenal agar tidak mengganggu penyerang muda sensasi mereka, Kenan Yildiz, menjelang penghujung jendela perpindahan musim panas ini. Berdasarkan laporan daripada Football Italia, pihak Arsenal dikabarkan telah meneroka peluang untuk mendapatkan pemain berusia 21 tahun itu dengan nilai bidaan sekitar 100 juta euro. Walau bagaimanapun, Spalletti menegaskan bahawa pihak kelab sama sekali tiada niat untuk melepaskan bintang utama mereka itu. Tegas pengendali Itali tersebut, beliau mahu Yildiz terus kekal di Turin dan sentiasa menjamin tempat dalam kesebelasan utama untuk mengharungi cabaran musim baru. Barcelona batal buru Sergio Guirassy akibat isu gaji tinggi. Kelab gegasi La Liga iaitu Barcelona dikabarkan sempat mempertimbangkan penyerang pasukan Borussia Dortmund, Sergio Guirassy, sebagai salah satu pilihan bagi memperkasakan barisan jentera serangan mereka menjelang penutupan jendela perpindahan
Berdasarkan laporan daripada Akhbar Jerman, pemain berusia 30 tahun itu muncul sebagai salah satu calon penyerang tengah ketika pihak pengurusan Blaugrana menilai beberapa alternatif potensi untuk posisi nombor 9. Walau bagaimanapun, pihak kelab akhirnya memutuskan untuk membatalkan niat tersebut selepas mendapati permintaan gaji pemain antarabangsa Guinea itu yang mencecah 10 juta euro semusim dianggap terlalu tinggi dan melebihi bajet struktur kewangan semasa kelab. Hubungan Julian Alvarez dan penyokong Atletico capai tahap kritikal. Hubungan antara penyerang bintang pasukan Atletico Madrid, Julian Alvarez, dan para penyokong kelab dilaporkan semakin tegang susulan tindakan peminat yang merancang untuk melontarkan patung mainan tikus ke arah pemain tersebut. Berdasarkan beberapa laporan, ketegangan itu memuncak selepas perlawanan seri 2-2 menentang pasukan Villarreal. Pihak pengurusan dan kejurulatihan Atletico Madrid dilaporkan telah mengarahkan Alvarez agar segera melangkah masuk ke bilik persalinan tanpa mendekati kawasan penonton bagi mengelakkan sebarang insiden tidak diingini. Keputusan drastik ini diambil pihak kelab demi keselamatan pemain antarabangsa Argentina itu ketika krisis hubungan dengan penyokong terus meruncing. Manchester City masuk gelanggang buru Cody Gakpo dari Liverpool. Saingan sengit bagi mendapatkan khidmat penyerang pasukan Liverpool Cody Gakpo semakin hangat apabila Manchester City dikabarkan secara rasmi menyertai perlumbaan untuk mendapatkan pemain antarabangsa Belanda itu. Berdasarkan laporan wartawan Mone Bolalin, pihak pengurusan City kini sedang memantau rapat situasi semasa pemain tersebut dan dilaporkan telah menyampaikan minat mereka secara terus kepada pihak pemain. Dalam masa yang sama, Tottenham Hotspur turut dikabarkan sedang bersiap sedia untuk mengemukakan tawaran baru bagi memintas persaingan, menjadikan perebutan bintang The Reds ini sebagai salah satu tumpuan utama menjelang penutupan jendela perpindahan. Chelsea intip Alex Scott dari Bournemouth sebagai langkah berjaga-jaga. Kelab Liga Perdana Inggeris Chelsea dikabarkan bersedia menghidupkan semula usaha memburu pemain tengah pasukan Bournemouth, Alex Scott, sekiranya Manchester City meneruskan minat mereka terhadap Enzo Fernandez. Berdasarkan laporan eksklusif daripada Team Talk, Bournemouth sebelum ini telah menolak bidaan awal bernilai 64 juta pound daripada pihak Chelsea. Walau bagaimanapun, skuad The Blues dilaporkan bersedia meningkatkan bidaan sehingga mencecah 85 juta pound. Dalam pada itu, Scott dikabarkan telah menolak tawaran kontrak baru daripada pihak Cherries sekaligus membuka ruang luas buat pasukan Chelsea menilai potensi pengganti di posisi tengah menjelang penutupan jendela perpindahan. Manchester United dan Tottenham ditawarkan peluang sambar John Philip Mateta. Kelab Liga Perdana Inggeris Manchester United dan Tottenham Hotspur dikabarkan telah diberikan peluang untuk memburu penyerang sensasi Crystal Palace, John Philip Mateta, menjelang penutupan rasmi jendela perpindahan. Berdasarkan laporan eksklusif daripada Team Talk, penyerang Perancis itu berhasrat untuk meninggalkan Selhurst Park sebelum tarikh 1 September. Walaupun pihak pengurusan Palace kekal bertegas untuk mengekalkan khidmatnya, pihak Manchester United dijangka mempertimbangkan tawaran tersebut sekiranya Marcus Rashford ataupun Joshua Zirkzee meninggalkan kelab. Manakala Spurs pula terus aktif mencari penyerang baru bagi memperkukuh jentera serangan mereka. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.